Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syahira binti Abdul Karim, nombor matrik A216808. Hari ini saya akan menceritakan tentang tajuk read aloud saya iaitu cermin. Tandas asrama, 3:15 pagi, sunyi dan malam. Maya membasuh muka di sinki sambil diperhatikan kawannya Ika yang kepenatan menunggu. Maya mengambil tuala kecil dan menekuk wajahnya untuk mengeringkan air. Di dunia nyata, Maya menurunkan tuala itu ke leher. Namun, di dalam cermin, pantulan Maya masih kaku dengan tuala menutupi muka. Maya terpaku. Ika menghampiri, menyangka Maya bergurau. Tiba-tiba, pantulan di cermin menurunkan tuala perlahan. Wajah pantulan itu bukan wajah letih Maya, tetapi satu wajah pucat yang sedang tersenyum lebar hingga ke telinga dan mata yang tidak berkelip. Ika, aku tak senyum. Sumpah aku tak senyum, bisik Maya menggigil-gigil. Pantulan itu mengangkat tangan dan menekan kaca dari dalam. Bunyi krek kedengaran seolah kaca itu bakal pecah. Panik, Ika menarik Maya ke pintu utama. Dia memulas tombol pintu, tetapi tombol besi itu serta-merta menjadi lembik dan cair. Tak boleh buka, jerit Ika. Mereka menoleh ke belakang. Pantulan Maya itu sudah tiada di bingkai cermin. Ia kini berdiri tegak di tengah tandas. Kepalanya teleng secara tidak wajar. Pang! Lampu meletup. Gelap gelita. Kedengaran jeritan Maya yang nyaring. Ia juga disusuli bunyi sedotan angin yang kuat. Kemudian sunyi sepi. Ika menyalakan lampu telefon dengan tangan tergetar-getar. Di hadapannya, Maya sedang berdiri tenang membentulkan rambut seolah tiada apa-apa yang berlaku. Kau okey ke Maya? Tanya Ika. Maya berkata, okey je. Imajinasi kau je tu. Jom balik, pintu ni elok je, jawab Maya dengan nada datar dan dingin. Tombol pintu kembali keras dan pintu terbuka mudah. Maya melangkah keluar. Ika yang masih trauma menoleh sekilas ke arah cermin. Jantungnya luruh melihat Maya yang sebenar sedang terperangkap di dalam cermin, menumbuk dinding kaca dan menjerit tanpa suara dengan wajah penuh air mata. Di muka pintu, Maya yang palsu menoleh sambil tersenyum sinis. Cepat sikit Ika, nanti ditarik kau masuk sekali. Pintu tertutup. Ika ditinggalkan bersendirian dengan jeritan bisu sahabatnya di dalam cermin. Sekian, terima kasih.